Macam mana boleh timbul gosip Datin pernah berkahwin dengan Sultan Brunei? Next question. Rasa Kita berpindah pada tudung Pemilihan pengacara atau personaliti bidang penyiaran sebagai pasangan hidup oleh golongan elit ini sering dikaitkan dengan karisma, kebijaksanaan dan kebolehan mereka berkomunikasi dengan baik di halayak ramai. Kehidupan yang dahulunya hanya bergelar di set penyiaran kini berubah sepenuhnya apabila mereka perlu menyesuaikan diri dengan tata etika atau tuntutan kehidupan sebagai isteri individu berprofil tinggi. Fenomena ini membuktikan bahawa pesona personaliti bidang pengacaraan mempunyai daya tarikan yang melangkaui media massa sehingga mampu menyatukan dua dunia yang berbeza dalam satu ikatan perkahwinan yang penuh prestij. Selamat datang ke channel Kak Ponti TV. Hari ini Kak Ponti TV akan menyenaraikan 6 personaliti bidang penyiaran yang berkahwin dengan golongan VIP. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. 6. Nurmala Samsudin. Ingin saya umumkan pengacara terbaik Nona 1991 jatuh kepada Puan Nurmala Samsudin. Perkahwinan antara ikon penyiaran Datin Seri Nurmala Samsudin dengan bekas Menteri Kabinet Tan Sri Azmi Khalid pada tahun 2005 pernah menjadi tumpuan utama negara kerana menyatukan wanita Melayu terakhir dengan seorang tokoh politik berprofil tinggi. Suaminya Tan Sri Azmi Khalid merupakan seorang ahli politik veteran yang pernah menjawat jawatan penting dalam kerajaan Malaysia, termasuk sebagai Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar. Penyatuan ini menandakan bermulanya fasa baru dalam hidup Nurmala apabila beliau secara rasmi memasuki koridor elit kepimpinan negara sebagai isteri kepada seorang menteri berpangkat Tan Sri. Selepas mendirikan rumah tangga, perubahan hidup yang paling ketara bagi Nurmala ialah keputusan beliau untuk memperlahankan kerjaya seni dan meninggalkan dunia glamour penyiaran bagi memberikan tumpuan sepenuhnya kepada tanggungjawab sebagai isteri serta menguruskan keluarga. Daripada seorang pengacara yang sentiasa berada di hadapan lensa kamera, beliau beralih kepada kehidupan yang lebih privasi dan eksklusif, sering dilihat menemani suaminya dalam majlis-majlis rasmi kerajaan yang penuh dengan protokol ketat. Meskipun kini lebih banyak menghabiskan masa dengan hobi seperti mendaki gunung dan berkebun di kediaman mereka yang tenang, keanggunan Nurmala dalam menggalas status sebagai isteri VIP tak menjadi inspirasi dan sering dipuji netizen kerana beliau berjaya mengekalkan imej bersih serta jauh daripada kontroversi. 5. Nurjuma Habib. Why I don't have social media? Number one, I'm not talented to be social media person. Kalau suruh saya jadi wartawan penyiaran, buat satu karangan, buat satu konten, buat orang kata kandungan-kandungan berdaftar harta intelek, saya tahu. Tapi untuk jadi social media influencer ataupun social media follower, saya tak. Nurjuma Habib Muhammad mula mencipta nama dan dikenali ramai selepas muncul sebagai pengacara program Nona di TV3 di mana personalitinya yang lemah lembut telah mengangkat imejnya sebagai ikon wanita Melayu. Populariti beliau semakin melonjak apabila mendirikan rumah tangga dengan Muhammad Nazim Tun Razak, iaitu adik kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak pada tahun 2005. Kejayaan beliau tidak terhenti di situ. Nurjuma pernah menjadi fenomena dalam dunia perniagaan melalui jenama ID Juma yang berjaya merevolusikan pasaran tudung bawal sehingga menjadi antara jenama yang paling laris dan berpengaruh di Malaysia suatu ketika dahulu. Keretakan rumah tangga Nurjuma dan Muhammad Nazim mula dihidu netizen sejak awal tahun 2017, tetapi tarikh sebenar penceraian adalah dirahsiakan. Namun kegemilangan empayar perniagaannya mula pudar seiring dengan pelbagai kontroversi peribadi, termasuk dakwaan mengejutkan bahawa beliau telah berkahwin dengan Sultan Brunei dan satu kenyataan yang kekal tanpa pengesahan rasmi. Kini beliau lebih kerap menjadi perhatian media ikuran siri perbicaraan di mahkamah atas pertuduhan mencederakan individu dan melakukan khianat. Perubahan drastik tingkah laku beliau serta tindakan luar kawal di khalayak ramai telah mencetuskan spekulasi dalam kalangan netizen mengenai tahap kesihatan mentalnya yang dilihat semakin membimbangkan dan tidak stabil. Pada tahun 2023, Nurjuma diisytiharkan bankrupt kerana gagal membayar saman fitnah. 4.
Linda On. Penyampai radio dan pengacara popular Linda On telah menamatkan zaman bujangnya dengan seorang jejaka berstatus kerabat diraja iaitu Ungku Azhar Ungku Maznan pada 27 Disember 2013. Suami beliau merupakan seorang kerabat diraja Johor yang membawa gelaran Ungku iaitu pangkat bangsawan bagi keturunan diraja yang diwarisi melalui salah silah keluarga. Majlis pernikahan mereka diadakan secara tertutup dan sangat peribadi bagi menghormati privasi kedua-dua belah pihak sebelum disusuli dengan majlis resepsi bertemakan romantik yang menjadi perhatian peminat seni tanah air. Selepas mendirikan rumah tangga, Linda On dilihat lebih banyak menjaga privasi kehidupan pribadinya dan jarang berkongsi foto suaminya secara terbuka di media sosial demi mengelakkan fitnah atau gangguan luar. Perubahan hidup beliau paling ketara dapat dilihat apabila beliau mula memperlahankan aktiviti dalam dunia hiburan arus perdana bagi memberikan tumpuan sepenuhnya kepada tanggungjawab sebagai isteri dan ibu kepada cahaya mata mereka iaitu Ungku Zara. Meskipun masih aktif sebagai usahawan dan sesekali muncul dalam program penyiaran, beliau mengakui pernah berasa kurang yakin pada awal perkahwinan namun kini sangat bahagia melayari bahtera rumah tangga dalam suasana yang lebih tenang dan tertutup. 3. Sarimah Ibrahim. Untuk menjaga kebahagiaan rumah tangga, nak jaga anak, nak jaga suami, nombor satu kena jaga diri sendiri. Kalau mental dan fizikal kita tak sihat, macam mana kita nak jaga orang lain? Dah sekali jadi macam overload, burn out. So yang penting, Pengacara dan pelakon versatile Cik Puan Sarimah Ibrahim telah mendirikan rumah tangga dengan Yang Amat Mulia Tunku Nazimuddin Tunku Muzaffar atau lebih dikenali sebagai Tunku Jamie pada 2 April 2015. Suami beliau merupakan seorang kerabat di Raja Negeri Sembilan yang memegang pangkat Yang Amat Mulia selaku cucunda kepada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang ke-10. Penyatuan ini telah memberikan Sarimah gelaran rasmi Cik Puan iaitu gelaran bagi isteri kerabat diraja yang bukan berasal dari keturunan diraja sekaligus mengangkat kedudukan beliau dalam protokol istana. Selepas berkahwin, Sarimah melalui perubahan hidup yang ketara apabila beliau mula menyesuaikan diri dengan etiket dan protokol istana serta lebih selektif dalam menerima tawaran kerjaya seni demi menjaga imej keluarga diraja. Beliau pernah memperlahankan aktiviti lakonan selama hampir sedekat sebelum membuat kemunculan semula menerusi drama lelaki itu selepas mendapat restu daripada suaminya. Kehidupan beliau kini lebih fokus kepada pemerkasaan wanita dan kesihatan mental sambil memainkan peranan sebagai ibu kepada cahaya mata mereka iaitu Tunku Sofia Najihah dalam persekitaran yang menggabungkan kemodenan dan tradisi diraja. 2. Nur Rashikin Abdul Rahman. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah selamat diijab kabulkan dengan pembaca berita Radio Televisyen Malaysia RTM Nur Rashikin Abdul Rahman. Setiausaha Sulit Sultan Selangor Datuk Muhammad Munir Bani berkata, baginda selamat diijab kabulkan dengan Nur Rashikin oleh Mufti Selangor Datuk Muhammad Tamyiz. Penyatuan antara bekas pembaca berita Radio Televisyen Malaysia RTM Duli Yang Maha Mulia Tengku Pemaisuri Nur Rashikin dengan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah pada 31 Ogos 2016 merupakan antara detik bersejarah yang menyatukan dunia penyiaran dan istana. Suami beliau merupakan Sultan Selangor, pemerintah negeri yang memegang pangkat tertinggi dalam sistem monarki negeri tersebut. Selepas perkahwinan, beliau secara rasmi dilantik sebagai Tengku Pemaisuri Selangor dan dikurniakan darjah kebesaran Seri Paduka Mahkota Selangor yang membawa gelaran Datin Paduka Seri. Kehidupan Nur Rashikin mengalami transformasi besar daripada seorang personaliti media yang dikenali ramai kepada pemaisuri negeri yang terikat dengan protokol dan tugas rasmi istana. Walaupun telah meninggalkan kerjaya sebagai pembaca berita sepenuhnya, beliau masih mengekalkan minat mendalam terhadap dunia penyiaran dan pernah mencemaduli membaca berita di RTM sempena sambutan ulang tahun stesen tersebut. Beliau kini lebih fokus kepada aktiviti kebajikan terutamanya dalam memperjuangkan hak haiwan jalanan dan isu-isu kemasyarakatan sambil terus dipuji rakyat kerana penampilan beliau yang sentiasa anggun, sederhana dan kekal elegan. 1. Azrinaz Mazhar Hakim. Okey, jika satu hari nanti anda telah tiada, bagaimana anda ingin jika anda dikenal? Saya ingin dikenang sebagai seorang yang pernah berjasa dalam bidang broadcasting dan juga journalism. Bekas personaliti TV3 Azrinaz Mazhar Hakim mengejutkan negara apabila mendirikan rumah tangga dengan Sultan Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah pada tahun 2005. Suami beliau merupakan pemerintah tertinggi Brunei yang memegang pangkat Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan hasil perkahwinan tersebut, Azrinaz dikurniakan gelaran Duli Yang Teramat Mulia Pangeran Isteri. Kehidupan beliau berubah sepenuhnya daripada seorang wartawan penyiaran kepada ahli keluarga diraja yang menetap di istana serta dikurniakan sepasang cahaya mata,
Pengiran Muda Abdul Wakil dan Pengiran Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah. Namun, mahligai tersebut berakhir apabila beliau diceraikan dengan talak 1 pada Jun 2010 sekaligus menyebabkan semua gelaran dirajanya ditarik balik. Episod penceraian ini menjadi sangat memilukan buat Azrinas kerana beliau terpaksa berpisah dan dihalang daripada membesarkan kedua-dua anaknya yang kekal berada di bawah jagaan Istana Brunei sehingga beliau sering meluahkan rasa rindu yang mendalam di media sosial. Kini, Azrinas telah membina kebahagiaan baru selepas berkahwin dengan rakan lamanya, Fairuzhan Abdul Hamid pada 1 Mei 2018 dan dikurniakan 2 lagi cahaya mata iaitu Arisha Malaika dan Azhara Malika dalam suasana keluarga yang lebih tenang dan privasi. Apakah pendapat anda tentang 6 pengacara yang berkahwin dengan golongan VIP? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Kak Pondi TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik.